Ampun, Tuan Putri Gunung Ledang. Benarkah tuanku ingin berangkat ke Tanjung Malim? Apa? Tanjung Malim? Tuan Putri Gunung Ledang mau ke sana? Tapi tidak ada jabatan angkatan perak, tidak ada hati nyamuk dan hati kuman di sana. Cinta adalah suci, Lahir dari jiwa, bermimpi, berlari ke puncak destinasi murni. Asmara dana, asmara dana, asmara dana. Wahai dayang-dayang semua, sudah lama beta berfikir untuk menerima pinangan. Seharusnya beta letakkan syarat yang ke-8. apa? Syarat peminangan yang ke-8? Tapi 7 permintaan yang dulu pun belum tertunai lagi. Kan Dayang? Dayang, tercuit hati beta. Dah lama beta simpan rahsia. Rahsia? Rahsia yang bagaimana, Tuanku? Yang beta hajati ialah berjumpa kesuma jiwa yang pintar akalnya, luhur budinya, celik buah fikirnya, dan mampu memberi inspirasi dalam transformasi. Wah, kita ke Universiti Pendidikan Sultan Idris mencari adik guru dan pendeta untuk mentransformasi dunia. Oh! Benar. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Pada firasat beta, pendidikan ibarat gemala sakti. Sinarnya sejati, lamun didapati. Wah, indahnya mada Tuanku. Pendidikan menginspirasikan, dunia bertransformasi. Apa itu Tuan Putri? Oh, guru-guru dalam perahu, petik tahu. Dalam pahaman muda, Pendidikan inspirasi buat insani, lebihlah baik berbudi tinggi, berubah mengikut era terkini, membangun dunia maju berkualiti. Dong, dong, dong. Tuan Putri sebagai pelengkap hantaran ke-8 patut persembahkan depak hantaran pertama. Teknologi dan inovasi gerbang pendidikan Bestari. Tuanku, dalam era digital, pembelajaran abad ke-21 melangkaui sepadan bilik tajam. Portal kelima mentransformasi PDP. Lebih 2.1 juta murid aktif direkodkan. Pembelajaran maya mencetak
kreatif robotika ribet, inovasi membina kritis berjiwa teknologi. Dunia digital pembangkit masa depan pendidikan madani. Benar, tuanku. Dulu buku terapan, Buat batik tidur awal. kini aplikasi interaktif. Sampai pagi kami masih aktif. Amboi, amboi, amboi. Namun, bagaimana teknologi ini dapat dinikmati oleh semua? Tuanku, tiada lautan yang tidak bergelora, tuanku. Namun, dalam anjakan ketujuh Rancangan Pendidikan Malaysia, penggunaan ICT ditekankan oleh kerajaan madani. Ampun, tuanku, patut mempersembahkan tembak hantaran kedua. Akses yang inklusif tunjang pembinaan jatuh. Tuanku, di ceruk desa maupun kota yang terpinggir dibela bersama. 97% sekolah dilengkapi capaian internet. Peranti digital diambil sistematik. Jurang pendidikan didapat. Kecicilan dibelat. Namun, bagaimana sekolah daif dipulihkan? Adakah cukup belanjawan kerajaan? Mana usang diperbarui, mana laporan dipelajari, mana elok dipakai, ondek dipakai. Ya, tuanku, menerusi belanjawan madani, 820 sekolah daif telah dibagi. Yang berbaki kita pantau demi generasi. Oh, beta mengerti. Bila peluang diberi, barulah rakyat harumkan berdiri. Tuan Putri, terimalah tembak hantaran ketiga. Bersudah pasti mengusungnya. Pendidikan nilai dan etika, umbi pembangunan jiwa. Tuanku, dulu tau. Lebih 3,000 kes disiplin direkod sama tahun. Bidang feminisme meleluasa. Hutang dan masa kesan melelang. Risau ibu-ibu se-Malaysia. Beta tidak mahu rakyat yang hanya bijak berkata, namun tandus adab dan lenak bahasa. Namun, Program sekolah penyayang dipenasa. Sumur membina sosial remaja. Syoknya ke sekolah. Gigian bersama. Kolaborasi PDRM membina jiwa. benar tuanku, 47% kes disiplin kian menurun. Pelajar kita tertib dan santun. Jika nilai dan budi dicakna, Generasi milenium kian perkasa. Tuanku, Ilmu bukan untuk ditunggu. Kalau kita enggan memburu, sama-sama cari ilmu. Kelak majulah bangsamu. Hati-hati memburu ya Nayang. Risau nanti ada teruna minta pulang. Nampaknya ulat dah naik daun. dayang-dayang, beta akui dengan penuh takzim. Pendidikan menginspirasikan, dunia bertransformasi. Wah! Beta akan terima dulang ke-8 ini. Semoga kisah Puteri Gunung Ledang bertaut di Tanjung Malim. Azimat bersati, pendidikan tonggak, transformasi pekerti, pertiwi tercinta, diloncakkan kini. Sekian
dengan menginspirasikan dunia baca